Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke program Radio Visual Business bersama dengan Yaya hari ini. Di mana kita? Hari ini kita berada di kebun durian. Okey, jadi kita akan bersama dengan pemilik kebun durian ini iaitu Kak Tasha. Okey, jom bersama dengan Kak Tasha. Hai. Bersama dengan Kak Tasha yang merupakan pengusaha untuk kebun durian. Okey, Kak Tasha sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Tasha berasal dari mana? Saya berasal dari Selangor, tapi dibesar ni Langkawi. Dibesarkan di Langkawi. Langkawi. Okay. Dari kecil lagi. Dah berkahwin dengan orang kampung sinilah. Okey. Jadi suami pun orang sini. Suami orang sini. Kira ni memang tempat kelahiran suami lah. Okey. Dan kebun durian ni milik siapa sebenarnya? Suami. Jadi dia macam perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga dari arwah ayah mentua, mak masih ada lagi, mak dan adik-adik lah. Sekarang ni dah kata bahagian untuk masing-masing lah. Tapi diusaha dengan adik ipar lah sekali. Okey. Adik ipar tu banyak membantu lah. Okey. Jadi sekarang ni lah kan, yang mana musim durian. Duk berbuah. Orang jual sana sini. Okey, nak tanya dengan akak lah kan. Boleh ceritalah kepada penonton kita. Yang mana bila sebenarnya mula-mula tanam pokok durian ni? Mula-mula ni saya pun daripada suami lah cerita kan. Kita 30 tahun dahululah. Ui, lama. 30 tahun dahulu kira dari pokok tua ni lah yang duk ada ni. Sampai ada buah kelun, buah kahwin. Itulah kira 30 tahun dahululah kira. Kira dah lama. Dah lama. Kan sebab pokok durian pun memerlukan tempoh yang lama lah untuk tumbuh, untuk orang kata apa, berbuah daripada bunga dulu kan, mula apa semua. Jadi boleh tak Kak cerita macam mana cara nak tanam pokok durian ni? Kan mesti kau pun dah tahu dah. Okey, cara dia agak susah sebab saya dah cuba tapi ni suami saya dah ajak. Untuk orang kata letak biji dia akan tumbuh. Memang mana-mana pun dia akan tumbuh. Tapi untuk ambil semai dia, untuk jadikan dia pokok tu memang agak susah. Sebab saya dah cuba 3 tahun saya cuba. Tapi pokok dia semua tak mau, dia tak ni. Dia ada tangan dia juga. Betul, bukan semua kata apa? Semua orang boleh buat pokok durian tu. Okey. Dari arwah ayah ajak suami dengan kata adik-adik ajak saya pula untuk tanam pokok durian ni. Okey. Jadi berapa banyak pokok yang ada sebenarnya dekat tanah kebun ni? Untuk yang suami saya beritahu tu dalam 400 pokok lah. Wah, 400 pokok tapi ada yang dah orang kata klon dan yang baru nak ni lah. Baru nak 400 membesar lah. Ada. Okey, campur-campur lah semua. Okey, jadi keluasan tanah ni? Keluasan tanah ni saya pun tak tahu nak beritahu lah sebab sangat luas lah. Sangat luas lah. Dia, sebab masa kami sampai tadi pun memang besar kebun ni. Luas. Kalau nak jalan ni satu hari pun boleh kurang juga. Nampaknya kena main. Senang main dalam kebun ni kerak-kerak. Okey Kak, antara jenis durian yang ada kat kebun Kak ni? Okey, durian yang ada kat kebun ni, jadi kita ada buah kelun lah. Blackthorn, musang king dan udang merah, buah kelun. And then buah kahwin kita ada bantai mas, cini, and then bantamah yang besar tu apa? Yang siam punya tu montong. Montong. Okey. Untuk buah kahwin lah, buah kampung kita ada banyak lah. Dan yang isi putih punya tu, yang original punya kampung punya.
Okey, itu antara jenis-jenis durian yang ditanam dekat kebun kok ni. Okey. Jadi boleh tak kongsi dengan kami ni? Kan semua macam mana nak kenal orang kata apa jenis durian tu jenis apa? Kat depan kita ni dah ada banyak durian ni, macam-macam jenis ni. Okey, yang ini buah kelun. Okey. Ini musangking. Musangking dia ada bentuk macam ni. Dia macam ni. Kalau dia buah dia lagi bulat, lagi cantik lah. Wow. Okey. Dia bentuk lonjong macam ni kan. Musangking mahal ni. Okay. Ini buah kahwin. Ini cini. Buah kahwin. Okey. Ini buah kampung. Kampung duri dia boleh kenal. Macam ni, kecil-kecil macam ni. Macam ni, isi putih. Durian kampung. Dia kampung. Ini dia isi kuning. Isi kuning dia tebal. Kalau kita nak makan dengan pulut ke apa, better makan dengan buah kahwin ni lah. Okey. Jadi selain tu ada lagi tak buah yang lain? Jadi tak adalah. Yang ni semua ni kahwin. Ni kahwin, ni kampung lah. Okey. Ini buah kelun. Buah kelun. Kelun tu macam musangking dengan udang merah, blackthorn, duri hitam. Okey. Blackthorn pun ada juga. Blackthorn pun ada. Dusun Nakok ni. Tapi kira blackthorn tu adik yang jaga betul-betul lah blackthorn tu. Kira belah suami ni dia banyak pada buah kahwin dengan buah kampung lah. Cuba kita jaga dia punya rasa tu lah. Okey. Susah tak sebenarnya? Nak cakap dia susah dari segi kos lah. Okey. Dari segi kos tu agak besar lah. Kos dia macam dengan baja. Lepas tu ada hari kita kena hari-hari tengok pokok untuk kulat. Dia punya betul. Batang pokok tu apa dia, bila dia dah musim bunga tu agak struggle jugalah. Lepas tu panas dengan cuaca. Memang main peranan habislah dengan pokok durian ni. Tahun ni saja bunga saja luruh. Ni trik yang kedua. Yang kira kita ada panas yang melampau itu kan, panas yang tinggi tu, bunga habis luruh. Itu antara cabaran-cabaran lah. Jaga kebun durian ni kan. Kadang-kadang tengok macam kapek Japur kat bawah tu bunga dia. Okey. Sebabnya setahu saya lah macam durian ni orang kata apa, kita kena tunggu dia luruh. Bukannya pergi ambil atas pokok. Dia kalau kita cuba buat macam tu untuk buah bagi tahan lama, dia kualiti rasa hilang. Kualiti rasa yang manis tu dia jadi lain. Cuba kita pergi beli buah kelun siam, kita banding dengan buah kampung kita, kita rasa dia. Dia manis dia tu lain. Bila kita biar bagi dia masak dekat pokok dia luruh, lepas tu kita makan memang dia rasa lain. Okey Kak, selain daripada cabaran yang Kak ceritakan tadi kan, ada tak macam contoh gangguan daripada haiwan-haiwan ni? Ada. Kita ada ancaman daripada tikus. Tikus waktu malam je kalau buah jatuh gerbok, kena bangun. Kena bangun. Tidak habislah untuk dia orang kan. Untuk ni. Lepas tu kita ada ancaman daripada tupai. Tupai, lepas tu kera. Kera dan monyet lah. Monyet. Itu agak-agak yang agresif lah. Pukul 6 petang kita kena masuk dusun, kita kena ada sini hambat dia orang. Kalau tak habislah dengan ni kan, apa tu, potek-potek durian kan. Tapi kita cuba bercakap dengan cara ni lah, janganlah. Tegak-tegak lah, janganlah. Macam tu je lah kita boleh cakap dengan dia. Dia pun seronok nak main je. Nak tanya jugalah kan, ada tak pantang larang kalau nak masuk kebun ni? Ni suami saya lah ajak dia pantang larang tu masuk kat tu kena bagi salam lah sebab dusun kan. Lagi satu kata apa, jangan buat benda-benda yang tak elok lah dalam dusun ni, tempat yang ni kan. Bila malam tu kita cuba orang kata berkawan dengan alam ni lah. Cuma jangan bercakap dengan bahasa-bahasa yang kasar lah. Dan tak elok lah. Tak elok lah yang tu lah. Kedua pantang larang tu buah ni kita tanam. Lepas tu
Ini orang kata apa pesanan daripada mak apa ayah, jangan simpan dalam peti sejuk terlalu lama. Buah dia akan jadi macam dia akan ikut apa yang kerah dalam peti sejuk tu akan gerah lah kat pokok tu. Itu pula untuk kita lah, untuk kita kata orang dusun lah. Tapi untuk orang luar tak ada masalah lah. Ini cara mak lah untuk ajak kita jangan simpan terlalu lama lah buah tu dalam peti sejuk. Dengar tu, petua. Itu saja petua yang saya dapat lah. Orang kata kalau nak simpan buah durian lah kan. Dalam freezer tu yang bagi kerah tu bila musim buah ya. Pasal apa buah kita kerah ni? Pasal buah kita kerah. Ingat lagi yang buat apa kat buah tu. Macam itulah dia mengajuk. Kita. Pokok durian ni sebenarnya dia mengajuk banyak kan. Kalau kita orang kata nak main musim buah baru nak jaga dia. Dia agak macam orang kata merajuk lah. Tak mau tengok buat ni kan. Tapi bila kita jaga dia dari awal macam orang kata apa tengok dia apa semua, insya-Allah lah buah tu akan lebat lah. Macam suami saya cakap lah. Kita kena hari-hari jaga dia lah, tengok dia tu. Macam tu lah kan. Yang tadi kau kata isi durian tu maksudnya tak boleh bubur dalam peti ais lama-lama. Macam saya tahun lepas saya tak tahu. Kalau yang orang kata apa belum macam baru lepas dibuka lah. Saya buka-buka, saya sayang. Saya ambil plastik, saya buka. Sebab kan kita ada satu benda ni gigit tupai. Macam tu. Saya bukalah sebelah sini Lepas tu saya buat dalam peti sejuk. Lepas tu peti sejuk, saya 2 orang dengan suami. Lepas tu adalah angan-angan nak buat roti jalo lah, apa semua lah. Tiba-tiba semua tu plan tu tak. Orang kata biar tunggu. Jadi kerah dalam peti sejuk. Bila tahun ni buah, pokok yang saya simpan tu jadi kerah. Jadi okey. Jadi macam kau ada kedai kau nak jual buah durian ni? Kita ni saya tak ada sebab cara mak ni dengan ayah ni dia ajak kita bubur dalam pikap. Jual dekat mana-mana. Kita tapi buat masa sekarang ni saya dan suami agak kalut, agak sibuk. Jadi seorang nak kena duduk dusun, seorang nak kena keluar berniaga. Jadi saya sewa satu tapak lah. Untuk berniaga buah ni lah bila musim dia. Okey, kalau tengok depan kita bukan takat durian saja, buah manggis pun ada. Kebun ni tengok buah rambutan pun tengah berbunga. Bunga dah nak berbuah lah. Nak berbuah. Okey, nak masak lah kan, nak jadi merah. Okey. Dan juga ada tadi saya nampak nangka. Ya, nangka madu. Macam-macam juga dalam kebun ni. Itu dia. Okey. Jadi nak tahu juga kalau contohlah kan, kau jual macam mana sebenarnya buah durian ni? Kita jual durian ni ikut grade dia. Ikut grade dia dan ikut kualiti buah. Sebab suami ni dengan adik dia pandai lah. Sebab saya ni nanti ikut je jual. Saya nanti saya belah tengok isi, saya tahulah betul elok tak elok kan. Tapi suami saya ni dia kata ini jangan bawa, ini jangan bawa, ini jangan bawa. Itu saya tahu dah lah. Kalau buah tu dia nak kualiti tu kita jaga. Okey, macam kau jual ni kan, dia harga dia macam mana? Harga ni tak menentu dia setiap buah. Kadang-kadang kita letak terlalu mahal pun, orang pun kejap mahalnya buah tu. Kan bila kita telak terlalu murah, murahnya buah tu. Elok kau isi dia. Macam tu kan. Tapi dia ada had limit lah untuk setiap buah dia. Dia tak boleh terlalu rendah dan dia tak terlalu tinggi. Kita ikut market lah. Kalau kata macam saya survey, sebelum saya letak harga, saya survey dulu buah tu. Saya tengok dulu dekat kedai-kedai apa yang boleh harga dia macam tu saja. Macam saya kata RM20, kedai tu RM25, saya letaklah RM23. Kalau kedai tu RM25, saya letaklah RM26. Macam tu saja. Maksudnya dia ada harga-harga tertentu lah. Dia ada harga tertentu. Okey, nak tahu juga Kak, risiko. Bila kita berniaga durian ni, kita faham apa jua perniagaan ada risiko dia. Macam kau risiko macam mana? Risiko durian ni dari pemasaran lah. Pemasaran dia agak bila musim durian dia akan jadi apa berlambak durian. Jadi banyak durian dia cakap kita banyak durian. Bila durian tu kita punya durian ni agak ni lah.
macam saingan tu sengit lah. Bila saingan sengit, kita kena jaga kualiti buah lah. Okey. Kualiti buah tu penting lah. Bila kita buka, isi elok apa semua. Jadi kita pun rasa macam, buah ni elok lah, buah ni elok. Jadi kita pun happy lah. Benda tu yang kita harap kan. Kualiti dan rasa. Okay. Memang kita jaga dari dululah. Okey. Dan macam contohlah bila kita buka durian ni kan. Kadang-kadang dia ada boleh terjadinya luka. Ni saya ni sampai satu saya cakap kat suami saya tak mahu. Saya tak mahu. Ni tangan saya hancur habis ni. Saya nak buka. Bila ada hari dia nak buka dia, bila yang senang buka tu senang buka. Ya. Yang kulit tebal tu, dia punya tenaga kita tu kuat lah kan. Itu yang boleh ni. Ada satu hari saya tengah berniaga, buah ni tergolek jatuh kat tangan. Berdarah ni habis ni. Tu dia. Saya menangis. Yang ditanggung. Saya menangis hari. Sakit cakap. Okey, itu dia. Okey. Dan saya ada petua jugalah yang saya pernah dengar orang tua kata, kalau kulit durian ni kita buka dia, kita bubuh air kan. Minum. Tak mau buang panas badan. Buang panas durian tu. Saya pun selalu ikut buat juga benda tu sebab saya kena takut. Kan? Tapi insya-Allah buah kita ni, buah kampung buah ni kita tak ada ubat. Kita kalau dia buruk pun ada ulat ke apa ke, still ulat tu boleh duduk dalam buah tu. Apa kata kita yang makan ni kira sihat lah. Durian yang memang kita tak ada tanpa ubat. Kita tak nak letak ubat bila makan sebab ni mak mentua saya cakap. Mak mentua kata kalau kita letak ubat makan sikit. Okey. Kalau kita tak letak ubat, ada ulat ke buruk ke, kita makan banyak. Cuma kita kena jaga setiap tahun tu pokok lah, dari batang pokok tu, dari rama-rama tu kita kena jaga kualiti dia lah. Okey. Sekarang kan musim hujan. Bila musim hujan, dia buah ni dia ada rasa lain-lain. Okey. Okey, itu dia perkongsian Kak Tasha kita. Sebelum mengakhiri lah kan pertemuan kita ni, Kak Tasha nak minta Kak Tasha kongsikan lokasi dan juga mungkin boleh bagi nombor telefon Kak Tasha kalau ada yang nak datang ataupun nak beli buah durian daripada Kak Tasha. Boleh hubungi saya 017 50200896 Ariel Langkawi. Langkawi sahajalah. Okey. Dan saya ada buka satu kedai dekat Kumpulan. Kumpulan. Okey. Lokasi ni pun di ada Kumpulan lah. Kampung Kumpulan. Kampung Kumpulan. Jadi boleh hubungi Kak Tasha lah kalau kata contoh nak tahu dengan lebih lanjut. Kalau kata anda yang penggemar buah durian, ada juga yang tak makan. Kan. Okey. Akhir kata, Kak Tasha, ada tak pesanan apa-apa untuk penonton kita? Okey, pesanan saya tu silakan. Saya cakap musim durian dah ada waktu, tapi untuk jangka masa yang panjang tu kita kena macam kata struggle sikit. Cuma kita kalau siapa yang peminat durian nak kata menginginkan dusun tu, kita usaha dari bawah. Ya. Nak sampai satu tahap tu. Okey. Jadi terima kasih Kak Tasha atas perkongsian dan tak lupa juga tahniah lah sebabnya tahun lepas menang menang untuk orang kata apa katanya Johan. Itu pencalonan last minute tu. Johan apa? Durian? Johan apa tadi? Johan Kampung Premium. Johan Durian Kampung Premium. Okey. Itu last minute tu sebenarnya durian ni juga, dusun ni juga ayah pun ada pegang title nombor 1 juga. Ayah dan peringkat daerah ayah dapat nombor 2. Okey. Peringkat daerah Alustad ayah dapat nombor 2 dengan nombor 1. Okey, dan juga kita doakanlah semoga perniagaan Kak Tasha lepas ni akan lebih majulah insya-Allah. Amin. Jadi setiap kali musim durian boleh jumpa Kak Tasha. Datang. Okey, baik, terima kasih Kak Tasha. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.